Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umum mengetahui bahawa Al-Quran telah diturunkan pada bulan Ramadan. Justru pihak sekolah SMK Gual Perahu telah menganjurkan satu program tadarus Al-Quran dan juga khatam Al-Quran yang diadakan pada bulan Ramadan bagi sesi 2025. Ayo kita saksikan majlis khatam Al-Quran tingkat SMK. Sambutan ambang Aidilfitri, melayang serindik di atas permatang, merbau berkicau di hujung muara, pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Sekian sahaja liputan Majlis Khatam Al-Quran peringkat sekolah SMK Gual Perahu. Semoga selepas ini kita semua dapat menjadikan Al-Quran sebagai peneman hidup kita.